Yang kedua, antara sifat utama orang kafir ialah kedekut. Antara sifat orang kafir yang utama ialah kedekut. Walaupun untuk menyelamatkan dirinya. Kita ada tak sifat tu? Untuk selamat diri kita, kita kedekut sikit. Tapi untuk memudaratkan diri kita, kita pemurah. Ada tak? Ada. Apa contoh? Bila nak sedekah tu sikit je. Padahal sedekah tu boleh selamatkan diri kita. Tapi bila nak berbelanja, yang kadang-kadang memudaratkan, membazir, membahayakan kesihatan, jadi pemurah. Walaupun beribu-ribu. Itu sifat orang kafir. Okey.